Siapa yang dah ada 5 gram gold bar ni, anda dah ada simpanan sekurang-kurangnya RM3,000. 5 gram ni nampak kecil bagi siapa yang dah pun ada simpanan, tapi sebenarnya nilainya begitu besar bagi majoriti rakyat di Malaysia. Statistik menunjukkan 75% rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan walaupun RM1,000. Perkara ni sangat membimbangkan sebab mereka bukan sahaja tidak mempunyai dana kecemasan 3 bulan gaji, tapi 1 bulan gaji pun tak ada dalam simpanan. Berbeza dengan mereka yang dah pun mempunyai 5 gram ni, sebenarnya anda lebih kaya dengan 75% rakyat Malaysia. Sampai bila nak terus bekerja tapi tetap kayakan orang lain? Itu sebab pakar kewangan Malaysia Tuan Azizi Ali sarankan untuk kita simpan list 10% daripada gaji kita untuk dijadikan simpanan. Kelebihan simpan bentuk emas ni adalah simpanan anda tidak mudah bocor. Kalau sebelum ni simpan dalam bentuk duit tu mungkin mudah untuk dibelanjakan. Tapi beza dengan emas, jika dah bekukan simpanan dalam bentuk emas, emas ni perlu dicairkan dengan dah perlu keluar dari rumah dan pergi sahaja ke kedai-kedai emas ataupun kedai pajak untuk dapatkan duit. Sebab tu mereka yang dah pun mula menyimpan emas, kewangan mereka bertambah baik dan matlamat kewangan akan mudah tercapai. Bagi yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh klik sign up dan saya akan bantu sebaiknya.